warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dunia kita tanpa adab. Orang menjerit, tiada hormat menghormati, tiada kasih sayang, gelap, sunyi dan kosong. Tetapi Allah kurniakan kita cahaya, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Baginda datang untuk mengajar kita erti adab dan akhlak mulia. Saya akan ceritakan dua buah kisah. Yang pertama, kisah Nabi dan anak yatim. Suatu hari ada seorang anak kecil yatim sedang menangis. Diejek, dipinggirkan, tiada siapa peduli. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendekati anak itu, menyapukan air matanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tidak sukakah kalau aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu?" Bayangkan betapa mulianya hati baginda. Dia tidak membiarkan sesiapa pun merasa sendirian. Kisah yang kedua ialah kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau terkenal dengan tegas, tetapi hatinya sangat lembut. Pada suatu malam, Umar menyamar berjalan-jalan di lorong kota. Tiba-tiba, Umar terdengar tangisan kanak-kanak. Rupa-rupanya seorang ibu miskin sedang memasak batu di dalam periuk kerana tiada makanan. Sayyidina Umar segera pulang, memikul guni gandum di atas bahunya dan memasak untuk mereka. Inilah akhlak mulia seorang pemimpin yang merendah diri. Rakan-rakan yang saya kasihi, adab bukan sekadar tunduk memberi salam, tetapi ia juga menjaga tutur kata, menghormati ibu bapa, menyayangi kawan-kawan dan membantu sesiapa sahaja. Bayangkan kalau semua orang ada akhlak mulia, dunia ini akan menjadi seperti taman yang penuh bunga, indah dipandang, tenang dirasa. Ingatlah, adab dan akhlak mulia ialah cermin diri kita. Kalau cermin itu bersih, indahlah bayangan kita. Mari kita contohi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hiduplah dengan senyuman, berbicaralah dengan sopan dan berbuat kebaikan walau sekecil mana pun. Kerana akhlak mulia tidak pernah pudar, malah akan terus dikenang sepanjang zaman. Sekian sahaja daripada saya, Nur Hawa Zulaika binti Muslim dari kelas 5 Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.